Assalamualaikum Kak Yo, abek-abek dia. Ni Kak Yo ni. Ayah duk kukuk dalam video tu deh. Halus ya tapi gerai tengok deh. Loh Kak Salih mak tak tahulah Kak Yo. Ni hari ni boleh buat sup dah lah ni. Sup dah dia, sup dah. Ni kita nak buat sup basic-basic ya. Biasa Kak Salih duk buat sup tumis gitu deh. Tapi hari ni nak buat sup tamada ya. Tapi duk cak tak tamada lah Kak Yo. Ayah utai ya barang ayah kapung dah. Tapi tak apalah halus pun deh. Buah sangat lu. Ayah kapung kena layu dulu. Bulu anak banyak ni. Ada lagi hok lain tu duk kukuk tu. Seko mana pula besar ke halus. Hok ni igak boleh halus. Tak apalah Kak Yo. Gerai tengok deh. Ni pun tak agak hemat dah Kak Yo. Peluh nak boleh. Ayah kita siap-siap dah Kak Yo. Lepas tu letak air lah belai-belai. Tak sewi lewatkan masa deh. Lepas tu mari tengoklah behel gapo lagi hok kita nak masuk ni. Masuk serai Kak Yo. Halio, kuah, bawang putih, bawang merah, lada. Lepas tu patumbar Jawa deh. Asal 5 tak boleh putus lah menu sup ni. Lepas tu masuk pawai, pahung tumbar deh. Kakak sup Kak Yo. Kita nak masuk sebut patik ayah juga sikit. Lepas tu bawang goreng Kak Yo. Kak Salih masuk hok siap dah. Kalau Kak Yo nak goreng diri pun tak apa. Lepas tu jangan lupa lah siapa mulut kering, mulut pecah boleh pakai dinas Kak Yo. Ni. Dia tolong melembabkan mulut kita Kak Yo. Dinas Kak Yo. Okey, mari kucah serai ni Kak Yo. Godeh-godeh lepas tu hiris deh. Ikutlah Kak Yo nak tumbuk, nak godeh. Nak masuk 4 putung ni Kak Yo. Kalau kita godeh gini ya bang sedap. Kesok ni lu. Lagi kita duk nusuk ni. Potong serai gini deh. Air pun gelegok dah. Tu dia. Turun air Kak Yo. Tu. Turun serai. Kuah. Potong ginilah Kak Yo. Kuah muda lah Kak Yo, ya bang sedap. Kuah tua tu taruh tumbuk kakak gula deh. Ni. Halia nak godeh pun boleh, nak hiris pun boleh. Lepas tu masuk bawang. Bawang kita nak kucah lah Kak Yo. Gapo pula dah kucah. Godeh, tumbuk. Boleh panggil belakang. Kucah-kucah video. Okey. Ayam muda suta ya. Kalau ayam anak cedong tu, ayam tua rebus lama sikit. Kakak sup deh. Kakak sup ni kita masuk kakak sup hok baik dulu ni Kak Yo. Kalau kakak Cina tak sedap mana. Deh. Dia mau buh dalam kuah ming baik tu lah. Kakak sup tu. Hok ni kita buh hok original lah. Ni. Pang tumbang kita nak lepas juga dengan pang bawang ni. Ambil akar dia juga, ambil pahung juga. Ni. Godeh sikit. Potong 2 gitu. Ye. Pang bawang pun godeh juga. Ye. Tu dia. Lada benar sikit. Sikit je. Lada sebenar ni. Lada hitam tu lah Kak Yo. Kalau sup tumis kita masuk banyak lada benar. Kita nak panas gitu deh. Hok ni kita masuk sikit je. Nak baung-baung gitu je Kak Yo. Pakat teh dengan demo. Ni. Turun gi katuk tudung. Biar gelegok molek, wi pahu, wi pok kita berasa. Gelegok lama dah ni Kak Yo. Tu pahu dah kalau. Tak biasa kena api. Turun kuah tambah sikit. Kuah sikit dah deh. Tu tak wi gelegok kali lagi. Okey nak berasa selalu pun boleh. Buat selalu Kak Yo. Kena main banyak kali dah. Garam. Gula sikit je. Nak witat pada masing saja gitu je. Lepas tu serbuk air ni Kak Yo. Pung rot kai. Okey. Lada kita nak katak boleh 2-3 teh turun. Supaya nak baung deh. Lepas turun gini. Tu dia.
Katuk tok wi gelegok molek kali lagi, mai terasa, lepas tu boleh akik dah lah, ya pahu dah deh. Potong patuma bele-bele kak yo sama taruh nanti. Patuma Jawa ni. Pembawang dengan patuma ni pun kita nak masuk juga. Buat perut atas tagi. Jangan panjang dah, oh belit tekok. Hei, Kak Yo, senyap dak ni. Berkawin gu yo kena meleh gi kanoh bis dah. Senyap dah. Ada lagi banyak ekor lagi tapi nusuk dah. Lada pun kita hitok lah. Nak tumbuk pun boleh, nak hirih pun boleh. Lesung dah dekat dah ni, tapi rasa nak makan baik hirih. Ikut suka lah hak tu. Kena demo suk kampung gini demo buh lada garai Kak Yo. Kena dok. Lada tumbuk saja yang ngecik masuk mata. Dia mau bergarai, jadi lada garai. Betul tak Kak Yo? Ha ni mai terasa Kak Yo tu legok molek tu. Kak Yo nak makan kuah banyak mana ikutlah hak tu deh. Pahu dah ni nampak ni. Lokos sising molek dah ni. Kaki pun kita buh jugalah suka makan kaki. Ha ni. Tak apa, kita basuh cuci dah. Terasa. Bismillah. Cukup kara dah. Perah hak selima, buh lada, buh daun tumbah, nyakut Kak Yo. Mari. Masuk dah katuk api Kak Yo. Ni. Oh. Jadi molek ni. Wah, ge. Pedas ya deh. Ha, jadi bunga Kak Yo. Ha tu. Wah, ge. Tu. Ha tu jerak molek. Ni. Buh patuma Jawa, buh kali selalu dah. Lada Kak Yo. Peru gini nak tumbuk pun boleh. Tu dia. Allah, patuma banyak tak garik air. Perah asal lima berah gi. Ha, tu dia. Nak letak pun boleh. Ni, sup nampak jenis-jenis baik ni Kak Yo. Hak ni bukan sup tumis, sup biasa ya, tapi rasa sedap Kak Yo. Hirup panas-panas makan nasi tambah pula ni. Lepas tu bawang goreng Kak Yo. Ni, ha tu, bawang goreng, bawang gapo cukup kara, jadi selalulah Kak Yo. Pakai gitulah Kak Yo, siapa nak resipi boleh buat deh. Jadi Kak Yo.